Halo bos, selamat pagi, saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai pun ada tapak yang kereta ni. Murah-murah aja. Okey, harga jual 13,800 tahun 2011. Mazda CS9 ya, CS9 3.7 cc. 3.7 cc. Harga jual 13,800, harga cash body. Ini kereta baru sampai aja, kita belum cuci ya, semalam. Baru sampai. Coolant bersih, dalam semua okey, aircon sejuk. Okey, dia engine dalam ada buka dalam dalam bersih. Dalam bersih. Lepas tu semua original lagi lah. Ini kereta ada powerboat, ada sunroof, lepas tu 7 seater. Boleh duduk banyak orang lah. 360 kamera pun ada. Cuma dia sisi besar aja. Sisi besar. Okey, electronic seat memang ada, memory seat ada. Bos punya speaker. Dalam tepi pintu semua leather. Dia bukan plastik deh. Zaman dulu punya ini kereta mahal mah. Dia pakai punya material semua baik punya. Steering semua cantik. Okey, 360 kamera kat sini. Belakang, tepi, kiri, kanan semua ada lah. Okey, dia sini punya leather original juga. Cantik-cantik. Sunroof pun ada, sunroof ada function. Tadi sudah try. Belakang punya seat macam ni. Leather. Kita tengok. Harga jual 13,800 harga cash. Tapi Rotek ni 2,000 lebih ya. Rotek ni 2,000 lebih. Ini tarik. Belakang boleh duduk. Okey. Belakang saya tak sure ada aircon, tak ada aircon. Mungkin tak ada lah, tak ada. Sebab biasa aircon ada sini aja. Kalau dulu lah. Belakang macam ni. Tengok macam ni, macam Lexus. Kalau tutup ini, betul. Tapi Mazda CS9 lah. Mazda CS9. Harga jual 13,800. Cat tak payah spray sudahlah. Tapi nak repair sikit-sikit banyak barang lah. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari satu MPV sisi besar punya, main sisi besar punya, sini ada sebiji 3.7 cc SUV lah. Harga jual 13,800 saja. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa minat, boleh cepat-cepat kontak saya. Saya cek ini kereta sudah jual belum. Sementara ini belum jual lagi. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.